hampa. Assalamualaikum. Selamat pagi. Hai semua. Hai mami-mami. Buat apa tu? Dah jadi single jadian ke? Kan masih okey, masih steady. Tak apalah kan. Gimana pun kita lah, hanya kita lah yang tahu keadaan keluarga kita macam tu kan. So saya waktu cuti sekolah ni ingat kot tak busy hampa kan. Tantang nak sekolah, tapi apa-apanya lagi busy nah. Nak bagi siapa tak jalan nak buat video, nak edit video apa semua. Tapi itulah kan, sebenarnya edit video ni mengambil masa jugalah. Saya paling malas nak edit video apa. Video ada tapi nak edit tu Masya Allah. So ni pagi-pagi buta sebelum saya pergi kerja hampa. Saya pilah masak di rumah jiran saya. So kalau cuti sekolah ni saya akan masak sarapan. Kalau ada masa saya masak tengah hari terus lah. Kalau macam hari ni saya masak sarapan nasi goreng cili kering. Lepas tu saya masak untuk tengah hari sekali. Anak-anak dia di rumah hampa dia memang lalu makan lah kan. Dah tak buat apa kan. Kalau kat sekolah tu dia ada time dia kan. Rehat baru makan apa semua kan. Ni anak-anak hak duduk kat rumah ni saat lagi sarapan pagi, saat lagi ke 10.8, saat ke 12 nak makan tengah hari. Pening lah hampa pun. So untuk masak tengah hari tu saya masak lemak, ikan talapia masak lemak. So ikan talapia ni masak lemak ni saya buat masak lemak yang pekat-pekat tu. Okey. Tak ada puas sangat. Orang kata bukan light, dia pekat lah. Santai yang pekat masak lemak, yang tak ada puas sangat. Dia macam salut-salut saja. Lagu tu hampa pun tak apalah, layan je lah kan. Dah berapa hari dah kita ni dekat 3-4 hari dah lah anak-anak cuti sekolah kan. Duk rancang macam-macam lah nak cuti tapi boleh duk rancang lah apa pun. Mendik tak apa ada ni kan. Boleh rancang je lah. Tak apa lah kan, boleh cuti macam lambat kan. Lagu tu pun tak apa dah. Tak ada pergi sekolah, tak ada gelang kabut pagi-pagi. Tegar pun dah. So macam tu lah saya buat. Ni pun saya tengok dekat resepi dekat Sapor, dekat TikTok kalau tak silap saya. Kalau tidak, ikan talapia ni selalu saya buat sama ada cicah dengan cabai kicap ataupun buat tiga rasa. So bila ada tengok resepi ni dia boleh buat dengan kuah lemak. Saya try lah. Hari tu saya try sekali.